Selamba potong queue, pelancong asing tak ada adab dihalau petugas. Baru-baru ini, tular sebuah video yang memaparkan sekumpulan pelancong asing memotong barisan di balai pelepasan sebuah lapangan terbang dan menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan netizen. Menerusi satu perkongsian di laman TikTok, seorang wanita berkongsi rakaman keadaan di kawasan pemeriksaan imigresen di sebuah lapangan terbang. Dalam video berkenaan, kelihatan beberapa orang sedang beratur di kawasan pengimbas pasport. Menurut wanita itu, dia mula merakam selepas ibunya didakwa telah dilanggar oleh seorang lelaki warga asing ketika sedang berjalan menuju ke kawasan tersebut. Tidak lama kemudian, beberapa individu lain dipercayai dari kumpulan sama terus menyertai barisan yang sedang beratur. Dalam rakaman itu, dua daripada mereka dilihat memotong barisan dan menuju ke hadapan tanpa menghiraukan orang lain walaupun barisan agak panjang. Namun, tindakan itu segera dihalang oleh pegawai bertugas yang mengarahkan mereka kembali ke tempat asal. Apa yang mencetuskan rasa kurang senang ialah reaksi mereka yang hanya tertawa seakan tiada apa-apa yang berlaku. Geng-geng tak ada adab. Tengok pasport kali apa dilanggar je ibu aku tadi. Orang tua ni. Tengok orang tua ni tak sabar orang tua ni. Pasport color merun sakit hati dah tengok dilanggar je ibu aku tadi.